Okey, terima kasih. Ikatan satu batu tak. Jadi semua ada ini. Okey, boleh duduk kecuali boleh Muiz. Okey, Muiz tak Anas. Kecuali Anas. Anas ke Muiz? Kecuali Anas. Okey, semua duduk. Okey. Anas tak duduk ke? Apa betul? Okey, kita bagi Anas diri dalam habis kelas ya. Okey, jadi hari ini kita akan belajar bab 4 buku geografi. Siapa bawa buku geografi? Siapa yang tak bawa? Semua. Oh tak ada, okey tak ada boleh kongsi. Sila buka muka surat 34 untuk bab 4. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk Melaka Peta Malaysia. Berapa negara? Berapa negeri? Negeri dalam Malaysia. 14. Okey, Anas. Kita berada di negeri apa? Perak. Apa ibu negeri Perak? Okey, siapa boleh bantu? Ipoh. Okey, duduk. Saya bagi temukan kat Anas. Okey. Cikgu akan kumpul setiap nama yang berjaya jawab soalan dan cikgu akan bagi hadiah bila cikgu datang sini nanti untuk kali kedua. Jadi cikgu nak awak bagi kerjasama yang baik. Lepas tu boleh claim hadiah kat cikgu, okey? Okey. Berapa banyak negeri di Malaysia? Tadi awak kata 14. Berapakah wilayah di Malaysia? Ya, 3. Sebut satu. Labuan lagi. Wilayah Tuan lagi. Satu lagi. Okey. Nak bangun. Okey. Kita lagi. Lagi. Wilayah Labuan. Wilayah Persekutuan. Okey. Kat mana boleh aku sesuai kan? Apa? Iya. Okey. Sama lagi sama. Pakih. Okey, Pakih. Okey, tadi Pakih kata 3 wilayah. Dia kata dah bagus dah, dia dah bagi 2 dah. Satu lupa dia. Satu Labuan, satu wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan apa? Kuala Lumpur. Dengan Putrajaya, 3, bagus. Okey. Jadi setiap daripada 3 tu dia ada di dalam negeri mana? Tengok. Siapa nak jawab? Negeri mana? Kuala Lumpur. Okey. Kuala Lumpur, Sabah. Selangor. Okey, betul. Bagi tepukan. Pagi ya, pagi. Okey, pagi. Mesti lawan. Dia tadi dah bagus dah. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada setiap peta ni, kita ada negeri, kita ada wilayah, kita ada ibu negeri. Bagi cikgu Ustaz, 3 ibu negeri yang awak tahu. 1, 2, 3, sama? Okey, begini. Oh. Georgetown. Okey, apa ni? Awak dekat ni.